Itu yang kamu akan tahu nanti lah. Nombor 2, proses asas aritmatik, basic arithmetic operation. Nombor 3, pecahan positif dan negatif, positive and negative fractions. Nombor 4, perpuluhan positif dan negatif, positive and negative decimals. Nombor 5 atau nombor 5, nombor nisbah or rational numbers. So, sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5 nampak macam banyak, tapi sebenarnya konsep dia sama sahaja, cuma dipecahkan kepada pelbagai jenis soalan, pelbagai jenis nombor. Okey, kita tengok dahulu integer. Okey, integer bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ejaan dia sama saja, sebutan pun sama. Okey, so pertama dia kata integer terdiri daripada nombor bulat positif dan nombor negatif, nombor bulat negatif termasuk sifar. Integers consist of positive whole number and negative whole numbers including zero. Bermaksud nombor bulat ialah nombor yang biasa kamu gunakan seperti nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ataupun dalam negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan sebagainya. Okay, so nombor bulat positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nombor bulat negatif yang ada simbol negatif di hadapan nombor bulat tersebut. Dan kita kena sekali atau termasukkan sekali sifar. Jadi kalau nampak dalam garis nombor di bawah ini adalah contoh integer yang kita ada, integer positif 1 hingga 5. Kita ada sifar, kita ada integer negatif daripada negatif 1 hingga negatif 5. Sebenarnya garis nombor ini berterusan lah, ada panjang lagi tapi ini dicontoh saja. Okey. Kemudian nombor bulat yang tiada tanda atau ada tanda tambah dinamakan integer positif. Tapi selalunya integer positif kita tak ada tulis simbol positif. Kita biarkan sahaja. Sebab kita dah bezakan integer negatif dengan simbol negatif. Jadi tidak perlu tulis, contoh kamu nak cakap positif 2. Tidak perlu tulis simbol 2. Hanya tulis 2 macam biasa sahaja. Okey. Kalau ada nombor bulat dengan tanda tolak, ini tu dinamakan integer negatif. Jadi kalau nombor negatif, wajib ada simbol tolak di hadapan. Okey, nombor sifar bukan integer positif atau integer negatif. Number 0 is neither a positive integer nor a negative integer. Sifar itu bukan dalam kategori integer positif atau negatif. Dia tengah-tengah. So, dia tak boleh masuk dalam positif atau negatif. Dia kumpulan yang sendiri. Okay. Nombor 5, pecahan dan nombor perpuluhan bukan integer. Jadi, kalau ada apa sahaja nombor dalam bentuk pecahan, sebagai contoh, 1/2. Kan? 1/2 atau kamu nak tulis dalam negatif-negatif, katakan 3/4. Ataupun nombor perpuluhan 0.2. Atau kalau nak tulis dalam perpuluhan negatif 0.7. Okey. Itu atau ini semua bukan integer. Bukan. Sebab pecahan dan nombor perpuluhan bukan integer. Okey. Okey, jadi nombor 6, integer boleh diwakilkan dengan garis nombor seperti yang kita nampaklah di bawah itu. So, perkara paling penting, yang pertama sekali dalam tajuk ini ialah kamu kena tahu nombor integer tu nombor apa. Kalau contoh soalan dia kata berikan contoh, berikan 5 contoh integer. Jadi kamu tulis apa-apa saja nombor, positif atau negatif, asalkan dia bukan pecahan, asalkan dia bukan perpuluhan. Okay, as long as it is not fraction or decimals. Okay. Alright, so ini bahagian pertama. Kita kenal pasti integer tu apa. Okay, bila dah kenal, kita tengok pada latihan ini. Okay, cikgu yakin dekat dalam buku ataupun modul yang kamu mungkin dah print atau kamu dah ada sekarang ini, ada latihan ini. So, ini adalah latihan
Satu latihan yang mudah lah cikgu sertakan sekali untuk kamu pilih integer yang betul. So dalam ruangan pilihan jawapan ni kita nampak 2, 4, 6, 8. 8 pilihan nombor dan kita kena masukkan ke dalam ruang jawapan yang disediakan dan kita nampak ada 4 saja. So meaning that there's only 4 correct integers. Another 3 salah lah. Okay, so siapa boleh bagi tahu cikgu? Integer dalam pilihan jawapan ni yang mana satu? 6. 6. Negatif 6. Negatif 13. negatif 90. 421. 421. Okay, very good. So betul. 6, 421, 90 dan negatif 13. Bagus. Yang lain yang cikgu tak bulat dengan warna merah itu sebab dia dalam pecahan ataupun perpuluhan. Okay, very good, very well. Dan kita tengok pada yang seterusnya pula. 1.2 operasi asas aritmetik, basic arithmetic operation. Yang ini yang paling penting. Ini selalu pelajar tersilap, terconfuse. Alright, kita tengok yang pertama. Peraturan operasi tambah tolak darab dan bahagi yang melibatkan dua atau lebih integer. Kalau kita ada operasi darab. Nah, kalau kita tengok kotak yang kat kiri ni kan. Nombor positif darab dengan nombor negatif. Ini bukan tambah darab tambah tau. Ini nombor positif darab dengan nombor positif. So hasil kita dapat positif. Nombor positif darab dengan negatif kita dapat negatif. Dan seterusnya. Kamu boleh nampak. Sama juga dengan konsep bahagi. Apa-apa simbol ataupun nombor dalam positif ataupun apa-apa senang cerita apa-apa yang sama dia akan menghasilkan simbol atau tanda positif. Kalau dia adalah antara dua simbol yang berbeza, positif negatif, so kita akan dapat simbol yang negatif. Okey. Nombor 2, gabungan operasi integer dilakukan mengikut tertib seperti berikut. So kita kena mula dari kiri. Kalau kita ada operasi matematik, gabungan operasi matematik yang lebih banyak, so kita kena ada susunan. Kita kena mula kalau ada tanda kurungan. Bila dah selesai yang ada tanda kurungan, kita tengok ada operasi darab atau bahagi. Kalau ada darab dengan bahagi, kita kena mulakan dari kiri ke kanan. Kemudian akhir sekali baru kita selesaikan kalau soalan tu ada tambah atau tolak. Tambah dengan tolak pun kita akan tengok dari kiri ke kanan. Okey, ini adalah kalau kita nak selesaikan soalan integer yang mudah, yang simple berdasarkan garis nombor. Okey, contoh soalan A, 8 tambah positif 3. So, kalau ikut daripada garis nombor ini, kita mula daripada nombor 8, soalan A kita tengok soalan A. Okey, sebab soalan 8 kan. Okey, kita tengok daripada nombor 8. Lepas tu tambah positif 3. Maksudnya kita tambah kena gerak nombor, kita gerakkan anak panah 3 kali ke kanan. So, 1, 2, 3. Kita berhenti dekat nombor 11. So, jawapan dia 11. Ini dalam konsep kalau kita guna garis nombor. Okey, kalau pula soalan B, 5 tambah positif 2. Jadi kita start dengan nombor 5. Tapi sekarang kita gerak ke kiri. Kita tak gerak kanan, kita gerak kiri sebab tanda positif dan tanda negatif dua tanda atau dua simbol yang berbeza. Bila berbeza, bila tak sama, kita kena kata atau kita guna operasi tolak. So, bila tolak, dia kena gerak ke kiri. 2 kali. Sebab dia tolak 2. 1, 2. Jadi, sebab itu jawapan yang kita dapat ialah 3. Tapi sebenarnya, semua orang tahu penggunaan garis nombor ini tak perlu pun nak tulis sebab kita boleh selesaikan macam biasa tanpa garis nombor. Tapi kalau ada latihan kan, kadang-kadang dalam buku teks atau buku latihan kamu, ada latihan dia suruh tulis atau tunjuk cara macam mana nak dapat jawapan daripada garis nombor. So, kamu kena tahulah nak gerak kanan ke, nak gerak kiri ke. So, senang cerita,
Gerak ke kanan kalau kita operasi tambah. Gerak ke kiri kalau kita perlu buat tolak. Nak tambah ke nak tolak, kita tengok daripada simbol tengah-tengah antara nombor tersebut. Kalau simbol dia sama, kita buat tambah. Kalau simbol dia berbeza, kita akan tolak. Okay. Alright. Ini contoh yang mudah, jadi cikgu tak nak bincang terlalu lama dekat sini. Kita masuk kepada yang seterusnya. Ini kita ada, sekejap satu, dua. Sekejap cikgu scan dulu apa yang cikgu letak kat sini. Okey, kita tengok soalan yang banyak ni. Okay, ada soalan 1 sampai 20. Ini yang kita akan bincangkan. Alright. Kita go through nombor 1. Okey, nombor 1 kita ada -9 tambah 5. Okey, untuk soalan integer, cikgu sangat berharap kamu tidak bergantung kepada kalkulator. Sebab cikgu yakin kalau tekan kalkulator memang semua dapat jawapan lah. Kan? Tapi soalan integer ini kita kena praktis menggunakan kaedah secara manual. Jangan terlalu bergantung kepada kalkulator. Jadi kamu kena tahu dulu manual sebelum kamu gunakan kalkulator. Okey, anggap kalkulator tu tak ada. Barulah kamu boleh praktis nak buat cara dengan betul. Okey, kita ada -9 tambah 5. Okey, ini cikgu terangkan satu persatu macam mana nak buat secara manual. Okey, kita tengok operasi atau tanda yang terlibat. Kita ada negatif, kita ada positif. Kejap cikgu buat besar sikit. Sekejap. Cikgu tunjuk besar sikit, tulis besar mungkin ada yang tak nampak. Okey, kita tengok nombor 1. -9 tambah 5. Okey. Apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita tak ada kalkulator, jangan guna kalkulator. Alright, kita ada negatif, kita ada positif. Negatif, positif adalah dua simbol yang berbeza. Jadi, kita kena selesaikan guna operasi tolak. Bermaksud, nombor 9 dengan 5 tu kamu kena cari hasil beza. You need to find the difference between 9 and 5. So, 9 tolak 5 dapat 4. Okay, tulis dulu jawapan 4. Sama dengan 4. Okay, itu hasil tolak. Kemudian, kena pastikan atau kena nyatakan apa simbol atau tanda di hadapan 4 tu, sama ada positif atau negatif. Jadi, macam mana kita nak tahu? Kita tengok simbol yang ada pada nombor terbesar. Antara 9 dan 5, nombor yang paling besar ialah nombor 9. Jadi, maksudnya kita copy je, kita salin je simbol yang ada dekat 9. So, jawapan dia -4. Okey, ini tanpa guna kalkulator. Jawapannya -4. So, step dia ada 2. Mula-mula daripada 2 simbol itu, kena tahu operasi tolak ke atau tambah. Kemudian dah dapat jawapan, baru kita tengok balik simbol atau tanda apa yang perlu diletakkan pada jawapan akhir berdasarkan simbol yang ada pada nombor terbesar. Okey, sebab cikgu perasan student-student cikgu lain kan, semuanya bila suruh buat soalan macam ni, diorang masih keliru. Diorang tak tahu nak tambah ke nak tolak. Tak tahu jawapan negatif ke positif. So, kamu sekarang masih lagi form 1, so masih lagi mungkin dalam tajuk ini, so kamu kena betul-betul faham, kena betul-betul tahu. Kalau tak, nanti pada tajuk yang akan datang, pada tingkatan yang akan datang, kamu akan ada masalah nak selesaikan soalan yang lebih kurang sama macam ni. Ada penggunaan positif dan negatif. Okey, siapa-siapa ada soalan setakat ini? Setakat ini kita dah dalam 20 minit. Cikgu bercakap. Ada apa-apa soalan tak nak tanya?
Tak ada. Tak ada Okey, cikgu harap semua yang faham Alright, alang-alang kita dah ada nombor 1, kita tengok bawah ada nombor 5. Negatif 13 tambah kurungan positif 18. Okey, so kita ada positif-positif. Eventually dia lah positif lah kan. Lepas tu positif di tengah tu kita kaitkan dengan negatif di hadapan 13. So maksudnya kita dah ada operasi simbol tolak dan tambah. Maksudnya kita selesaikan guna operasi tolak. Nak tolak apa? Kita tolak dengan kita cari baki antara 13 dan juga 18. So antara 13, walaupun 13 kat depan, 18 kat belakang kan. Tak ada masalah. It's just the matter of kamu cari saja perbezaan di antara dua nombor tersebut. So 18 tolak 13 akan dapat 5. Lepas tu kena tentukan dia positif ke negatif. Jadi, kita ikut simbol yang ada di hadapan nombor terbesar. Jadi, dalam soalan nombor 5, nombor terbesar ialah nombor 18. Depan 18 ni ada simbol positif. So, maksudnya nombor 5 ni jawapan dia positif 5. Tetapi, simbol positif pada nombor tak payah tulis. Jadi, soalan nombor 5 jawapan dia ialah 5. Okay, so itu soalan nombor 5. Soalan nombor 9 very straightforward, sangat mudah. Okay, nombor 9, 6 darab negatif 8. So, kalau kita buat darab dengan nombor yang negatif, so obviously jawapan kita akan dapat dalam negatif. So, jawapan nombor 9 6 darab negatif 8. Semestinya kamu akan dapat jawapan negatif. Kemudian darab saja 6 dengan 8. So, 6 darab 8 dapatlah 48. Okey, cikgu harap semuanya buat tanpa guna kalkulator. Okey, tanpa guna kalkulator barulah kamu betul-betul nampak pemahaman tu. Boleh faham. Alright, kita tengok pula soalan 13. 13. 13. Okey, kita tengok 13. Okey, negatif 9 tambah kurungan positif 3 tolak dalam kurungan negatif 7. Okey, nampak macam banyak kan? Tapi sebenarnya kita boleh permudahkan dia punya simbol dahulu. Okey, so negatif 9 ada simbol positif-positif. So maksudnya dia akan jadi tambah sahaja. Kemudian simbol negatif-negatif, dua simbol yang sama, dia akan menghasilkan simbol tambah atau simbol positif. Jadi, kalau kamu rasa keliru, banyak sangat simbol, kamu tulis balik. Maksudnya, cikgu akan tulis negatif 9 tambah 3 tambah 7. Cikgu tulis balik satu ayat matematik positif negatif operasi tambah tolak ataupun simbol positif negatif yang berdekatan. Okey, lepas tu selesai macam biasa. Okey, yang ini mungkin kamu boleh buat satu persatu lah. Okey, mungkin boleh selesaikan dahulu negatif 9 tambah 3. Okey, konsep yang sama negatif 9 tambah 3. Kita ada negatif, kita ada positif. So, kalau negatif dan positif, kita boleh selesaikan dengan operasi tolak ataupun minus. Okey, cari beza antara 9 dengan 3. So, beza antara 9 dengan 3 ialah 6.
Okey, lepas tu simbol depan 6 tu nak letak positif ke negatif, kita tengok pada nombor yang terbesar. Antara 9 dengan 3, yang terbesar ialah nombor 9. So, kita akan ikut negatif untuk 6. So, kita ada negatif 6. Kemudian baru kita selesaikan pula dengan tambah 7. Macam ni. Okey, lepas tu buat macam biasa. Lagi sekali, kita ada negatif, kita ada positif. Negatif, positif, kita kena cari guna operasi tolak. Kena cari hasil perbezaan antara 6 dan 7. So, 6 dengan 7, bila kita tolak, kita dapat jawapan 1. Kemudian, tengok kita nak tulis simbol positif atau negatif. Kita ikut pada nombor yang lebih besar. So, antara 6 dengan 7, nombor 7 yang besar, yang lebih besar. So, depan 7 tu ada simbol tambah atau dia sebenarnya dalam nombor positif. So, jawapan 1 kita ialah dalam positif. Jadi, jawapan nombor 13 ialah positif 1. Okay. Alright, so itu nombor 13. Dan kita tengok nombor 17. Okay, 17 ni sedikit saja berbeza daripada soalan yang kita tengok 1, 5 dan 13. 17 ni dia ada operasi darab. 16 tambah 3 darab 4 tambah negatif 5. Okay, dekat sini yang kamu kena praktiskan BODMAS. BODMAS ni yang macam baru kita tengok tadi. Mungkin dalam nota tadi cikgu tak letak. Cikgu lupa nak letak BODMAS. BODMAS ni dia adalah akronim ataupun singkatan daripada bracket, division, multiplication, addition and subtraction. B stands for bracket. Bracket ni apa? Bracket ni adalah tanda kurungan. D, O ni tak adalah. O ni cikgu tak pasti O ni stands for what. Tapi D ialah division. Division ataupun operasi bahagi. M stand for operasi, M is multiplication ataupun operasi darab. A stand for addition, operasi tambah. S is subtraction, operasi tolak. Bermaksud, kalau kita ada satu ayat matematik yang panjang, kita kena ikut priority ataupun ikut turutan. Mana yang terpenting. So, yang paling penting selesaikan kalau ada operasi dalam tanda kurungan. Cumanya setakat ini, kita tak jumpa lagi yang dalam operasi kurungan. Sebab walaupun ada tanda kurungan seperti ini, positif 18, negatif 8. Ini semua kurungan digunakan untuk mengasingkan tanda positif atau negatif sahaja. Dia tidak melibatkan operasi dalam soalan itu. Sebab dia hanya ada satu nombor saja. Jadi setakat ini memang kita tak jumpa lagi bracket. Tak jumpa lagi. Nanti untuk soalan yang akan datang sebelah-sebelah je ada sebenarnya bracket. Contoh kalau kamu bertengok pada soalan nombor 15. 16. 15, 16 ada konsep bracket. Ada operasi tambah dengan tolak dalam bracket 15 dan 16. Itu baru kita guna konsep bracket. Tapi yang setakat ini kita nampak bukanlah macam kena selesaikan bracket. Itu cuma pengasingan tanda positif dan negatif sahaja supaya kita tak terkeliru. So, penggunaan bracket atau tanda kurungan dalam matematik, dia ada pelbagai. Pertama, kalau kita nak mengasingkan, nak buat kita tak keliru lah, nak mengelakkan kita daripada keliru, kita boleh letak tanda kurungan. Especially kalau kita ada nombor negatif.
Kedua, bracket juga boleh digunakan untuk menggantikan operasi darab. Penggunaan bracket boleh gunakan kalau kita nak buat soalan darab. Penggunaan bracket untuk kita gunakan sebagai penggantian operasi darab ataupun tanda darab, kita banyak guna dalam tajuk algebra. Sebab algebra, hari ni cikgu terang sikit pasal tanda kurungan. Algebra ni, dia menggunakan pelbagai jenis huruf. Kita akan jumpa soalan matematik menggunakan huruf. Jadi algebra ni kita boleh guna huruf A, B, C dan selalunya kita akan guna huruf X. So, X ini nampak macam simbol darab. Jadi kita cuba nak try elakkan daripada guna operasi darab. Sebab nanti kita confuse dengan algebra X. So that one kita akan gunakan tanda kurungan sebagai operasi darab pada tajuk algebra akan datang. Bukan sekarang lah, sebab sekarang ni kita tak ada algebra, kita tak ada unknown value. Semuanya nombor-nombor integer. So kita tak ada masalah lah untuk kita selesaikan. Okay, cuma kamu kena faham je lah. Bracket in mathematics ada pelbagai function lah. Okay, kalau dalam board math, kita kena selesaikan operasi yang ada dalam bracket dahulu. Kalau tak ada, kita move to bahagi dan darab. So, bahagi dengan darab, nak buat yang mana satu, kita tengok mana satu yang dari kiri. So, kalau contoh kamu jumpa bahagi dahulu, dari kiri, buatlah bahagi dahulu. Kalau kamu jumpa, contohlah kan, darab dengan bahagi. So, kamu nampak mana satu dari kiri dahulu. So, kamu selesaikanlah operasi darab dahulu. Kalau dia contoh bahagi dari kiri, darab kat kanan, so buatlah bahagi dulu. Kalau darab dan bahagi dalam satu soalan yang sama, kita selesai yang dari kiri dulu. Lepas tu, kalau kita tengok pada tambah dengan tolak. So, tambah dengan tolak pun sama. Mana yang kita jumpa dari kiri dulu. So, turutan kat sini ada 3 lah. Bracket, tanda kurungan, bahagi dan darab. Kemudian kita ada tambah dengan tolak. 3 bahagian. Okay. So, soalan 17 ni kita gunakan konsep pemahaman board math lah. Kita ada operasi darab di sini. Sekejap, cikgu bulatkan. Kita ada operasi tambah, darab dan tambah tolak ini sebenarnya adalah tolak lah. So, kalau cikgu tulis 16 tambah 3 darab 4 tolak 5. So, kita ada 3 operasi. Tambah, darab, tolak. Tambah, darab, tolak mengikut board math, kita akan buat darab dahulu. Siapa-siapa yang start dengan 16 tambah 3, dapat 19, dah salah. Okay, dah salah. So, untuk 17, kita perlu selesaikan dahulu 3 darab 4. 16 tambah 3 darab 4 dapat 12. Tolak 5. Lepas tu, kita tengok operasi yang tinggal ialah tambah dengan tolak. So, maksudnya, kita boleh buat tambah dahulu. Sebab tambah adalah dari kiri. So, kita selesai 16 tambah 12. So, 16 tambah 12, kita dapat 28. Lepas tu, baru tolak dengan 5. So, dapatlah 23. Positif 23. So, nombor 17 jawapan je 23. Okay? Siapa-siapa yang mungkin tak faham tentang board math. Board math ni sebenarnya dia ada nama lain tau. Kalau tak silap cikgu, nama dia PEMDAS kot. Kalau tak silap cikgu, PEMDAS. PEMDAS. Okay.
Pam is parenthesis. Parenthesis tu samalah dengan nama kurungan atau bracket. Lepas tu kita ada multiplication, darab, division, bahagi, addition, tambah, subtraction, tolak. Nama bunyi lain, BODMAS, PEMDAS, tapi turutannya sama sahaja. Okay, any question? Anyone to ask? Anything to ask? No. No, okay. If there's no question, I think we can proceed to the next one. Okay, sekejap Cikgu just nak tengok. 1, 2, 3, 4. Okay. So, okay. Sekejap. 1, 2, 3. Okay. Let me check. Okay, kita habis pukul 10. Sekejap ni. Okay, kita tengok pula. Kejap cikgu scan through. Okay, cikgu rasa kalau kita menggunakan nombor bulat positif negatif ini mungkin tak ada masalah lah. Cikgu rasa kebanyakan ini kamu boleh buat tanpa kalkulator. Okay, ingat cuba buat tanpa kalkulator. Cikgu rasa majoriti kebanyakan dalam soalan 20 ini semuanya boleh buat dengan mudah. It's just that I want to discuss number 15 and 16. 15 dan 16. Yang lain tu cikgu tak nak bincang tapi cikgu akan bagi jawapan akhir lah. Okay, kita tengok 15 dahulu. Okay, 5 darab dalam kurungan negatif 3 tambah 7. So, inilah konsep BODMAS yang kita perlu praktiskan. So, BODMAS bracket. So, kita ada tanda kurungan kat sini. Kita kena selesaikan yang tanda kurungan dahulu. So, meaning that kalau kita selesaikan yang dalam kurungan, kita akan ada 5 darab. Kurungan itu ialah negatif 3 tambah 7. Okay. Negatif 3 tambah 7, kita ada simbol negatif dan positif. Maksudnya kita kena tolak. So, perbezaan antara 3 dengan 7, kita akan dapat 4. Operasi, bukan operasi. Tanda atas simbol di hadapan 4, kita ikut pada nombor yang lebih besar. Iaitu nombor 7. So, nombor 7 ini, dia ada simbol tambah. So, maksudnya jawapan kita akan positif 4. Untuk yang dalam kurungan. So, negatif 3 tambah 7, kamu akan dapat 4. Tu jawapan dia 20. Okay. So, 5 darab 4 dapat 20. Okay, so jawapan 15 ialah 20. Cikgu, Ya. kalau soalan lain tu kan, nanti cikgu panggil kita ke? Sebenarnya cikgu tengah tengok masa. Untuk yang ini tak kot. Yang ini tak. Yang ini cikgu takkan panggil. Tapi mungkin untuk latihan yang seterusnya cikgu akan bagi tahu. Kalau cikgu akan minta jawapan, cikgu akan bagi tahu siap-siap. Cikgu takkan tiba-tiba macam, sebut nama kan. Tak adalah cikgu bagi kamu masa untuk sediakan jawapan. Okay, don't worry Okay, Terima kasih cikgu. sama-sama. Okay, so next one kita tengok untuk 16 lah, 16. So,
Sebab cikgu nak tekankan kepada soalan yang berkaitan dengan board maths. Yang lain tu soalan integer biasa. Okay, kita tengok 16 Okay, 16. Konsep yang sama sahaja. Kita kena selesaikan yang dalam kurungan dahulu. Sebab kita ada negatif 13 tolak 5. So, meaning that we have one operation, which is subtraction. So, negative 13 minus 5. Okay, sekali lagi cikgu cakap jangan guna calculator. So, negative 13 minus 5, kita ada negatif. Dua simbol yang sama. Maksudnya kita kena tambah or add, do addition. So, 13 tambah 5 dapat 18. Simbol mana nak ikut? Simbol negatif lah sebab dua-dua memang simbol negatif. So, obviously lah kan. Tapi kalau ikut rules, kita akan ikut simbol pada nombor 13. So, 13 tu ada negatif. So, kita akan ikut negatif. Jawapannya negatif 18. Itu adalah yang dalam kurungan. Sekarang ni kita nak kena darab dengan 2. So, negatif 18 darab 2. So, obviously kamu akan dapat negatif sebagai jawapan. So, 18 darab 2 dapat 36. So, nombor 16 jawapannya negatif 36. Okay, let me check. If I use my calculator. Sebab cikgu jarang guna calculator untuk jawab soalan macam ni. So, yes. Even though kalau, okay, maybe lah. Okay, maybe calculator ni kamu boleh treat as your, checking tools lah. Kamu buat secara manual. Okay, buat secara manual, kira semua secara manual. Then, let's say if you want to double confirm your final answer, then kamu boleh guna calculator untuk double check jawapan. Okay, tapi jangan terus dapat soalan, tekan calculator terus. Jangan macam tu Kalau kamu macam tu, nanti for the next future, kamu akan ada masalah nak selesaikan soalan dalam tajuk-tajuk yang lain. Sebab ini adalah basic matematik. Okay, cikgu harap sangat semua tidak bergantung harapan dengan calculator. Imagine nanti kalau dalam exam, tiba-tiba kamu lupa nak bawa calculator. Ataupun kamu bawa calculator, tiba-tiba calculator kamu tak boleh on, habis bateri. Takkan nak pinjam kawan. Kawan pun nak guna kan. So, imagine diri kamu tu tak ada calculator. Calculator hanya digunakan kalau perlu sahaja untuk semakan. Okay. Latihan kita kena biasa dengan, kita kata mind calculation. Jangan bergantung dengan calculator. Okay, so itu nombor 16. Okay, jadi cikgu dah tunjuk cara kalau kita ada board maths. Bracket first, tanda kurungan dahulu. And then kalau tak ada, baru kita move to bahagi atau darab. Kalau tak ada bahagian darab, baru kita buat tambah dengan tolak. Okay, then the rest, soalan seterusnya kita tak bincang. Cikgu harap semua boleh siapkan sendiri, selesaikan sendiri. Penuhkan jawapan sendirilah. Sebab kalau kita nak selesai satu persatu, memang kita tak cukup masa. Cikgu sediakan soalan. Walaupun tak sempat nak jawab, kamu boleh buat sendiri sebagai latihan tambahan lah. Okay, so ini cikgu rasa basic. Cikgu harap semuanya dah faham. So, bila kita dah ada basic tadi, baru kita boleh kaitkan dengan nombor bukan integer. So, sekarang kita cuba tengok pula soalan yang bukan integer. So, 1.3 pecahan positif dan pecahan negatif. Positif dan negatif fractions. So, tadi awal-awal, masa awal kelas, kita ada buat sedikit latihan yang simple di mana semuanya lah harapnya kan. Tapi ada yang boleh jawab, boleh kelaskan nombor integer. Ramai sebut nombor negatif dan positif, nombor bulat, whole number. Okay, semua kena tahu integer ni tidak termasuk nombor pecahan ataupun nombor perpuluhan.
So, 1.3 dan 1.4 ini adalah soalan positif negatif untuk bukan integer. Nak selesaikan pun sama saja konsepnya. Kita masih lagi guna konsep board mass. Kena guna konsep board mass. Okey, kita tengok untuk soalan nombor 1. 1/4 tambah 1/3 darab 3/4. Okey, so form 1. Okey, cikgu rasa kalau untuk form 1 masih lagi fresh lah untuk silibus sekolah rendah. Kalau sekolah rendah memang kamu banyak jumpa soalan pecahan. Cikgu rasa kamu memang setiap tahun belajar tentang pecahan. So, cikgu harap semuanya masih ingat lagi macam mana nak buat soalan tambah tolak darab bahagi untuk pecahan. Okey, cikgu harap semuanya masih ingat lah. Okey, kalau tak ingat tak apa, cikgu just go through macam mana nak buat. Okey, kalau kita ada soalan pecahan, tambah atau tolak, pertama sekali paling penting kita kena samakan penyebut. Or we make sure the denominator is equivalent. Okay, we make sure the denominator is equivalent. Kalau dalam operasi tambah dengan tolak sahaja. Kalau dalam operasi darab dan bahagi, tak payah samakan penyebut. Tak perlu samakan penyebut. Okay. Itu konsep. Tambah tolak darab bahagi. So, ada dua benda lah tentang penyebut. Tambah tolak, samakan penyebut dahulu. Wajib. Kalau darab bahagi tak payah samakan penyebut. Okay. Cikgu bagi contoh. Contoh yang mudah saja untuk kamu refresh balik tentang pecahan. Okay, let's say. Cikgu ada soalan tambah pecahan. 1/2 tambah 3/4. So, sebab dia operasi tambah, we need to make sure the denominator is equivalent. So, denominator ataupun penyebut ialah 2 dan 4. So, 2 dengan 4 obviously lain lah, tak sama. So, macam mana nak samakan penyebut? Kita selalunya akan tengok nombor kecil jadi nombor yang besar. Nombor 2 kena tukar jadi 4. So, 2 tu kena darab dengan 2 nak jadi 4. 2 darab 2. Atas pun kena darab 2 sekali. Kena ikut sama. So, bila dah samakan penyebut dah darab, kita akan dapat 2/4. Barulah kita boleh tambah dengan 3/4. Penyebut dah sama, 4 dan 4 dah sama, baru kita boleh tambah untuk yang di atas sahaja. Numerator only. Pengangka sahaja. So, 2 tambah 3 dapat 5. Bawah tu jangan kamu pergi tambah juga. Janganlah jadikan per 8. Sebab kadang-kadang ada pelajar dia tambah atas dengan bawah. Tak boleh. Tambah dengan tolak pecahan hanya perlu tambah dan tolak untuk bahagian atas sahaja. Nombor pengangka sahaja. Bawah tu kita pastikan dia sama penyebut. So, untuk contoh yang simple ini jawapannya 5/4. Sama konsep terpakai kalau dalam operasi tolak. Sama saja. Kena samakan penyebut dan kalau dah sama baru kita selesaikan yang di atas ataupun nombor pengangka. Okey, ini tambah dengan tolak. Kalau kita ada darab. Okey, ini contoh darab. Contoh kalau cikgu ada 1/2 yang sama, cikgu darab dengan 3/4. Siapa boleh beritahu apa jawapan dia? 1/2 darab 3/4. What's the answer? Jangan dekat kereta. Mesti ada sumber. 3/8 3/8. Macam mana dapat 3/8? darab
Yelah, macam mana nak darab apa, apa, macam mana nak darab? Sebab tak boleh nak potong, so darab macam biasa je. Darab macam biasa macam mana? 3 darab 1, 4 darab 2. Yes. So basically untuk pecahan darab atas, bawah darab bawah sahaja. Janganlah kamu pergi samakan penyebut. Janganlah 2 tu tukar jadi 4. Tidak perlu. Straightforward. Operasi darab pecahan memang straightforward. Atas darab atas, bawah darab bawah. So kamu terus dapat 3/8. Very straightforward. Kalau darab senang. Sebab kita tak payah fikir nak samakan penyebut. Dah jimat masa, dah kita kurang 1. Jangan kira lah konsep dia macam tu. Okay. Itu darab. Kalau bahagi, ada 2 cara. Okay. Bahagi ada 2 cara. Okay. Contoh, cikgu guna soalan yang sama lah. 1/2 tukar operasi bahagi. 3/4. Okay. Cara 1, method number 1 is I change the division to multiplication. Cikgu tukar operasi bahagi jadi darab. Okay. So, macam mana nak tukar? Maksudnya, operasi bahagi kamu tukar jadi darab dan pecahan yang kedua, 3/4 ni kamu kena terbalikkan kedudukan dia. So, sekarang akan jadi 4/3. Maksudnya macam mana? Maksudnya, 1/2 salin balik. Bahagi dah tukar jadi darab. 3/4 dah terbalik jadi 4/3. Okey. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu sekarang ni kita dah ada operasi darab. So, kita guna cara macam kita buat darab. Atas darab atas, bawah darab bawah. Okey, dapat 4/6. Bermaksud 1/2 bahagi 3/4 dapat 4/6. Dan obviously lah, macam kamu tahu 4/6 ni kita boleh simplify, permudahkan jadi 2/3. Okay, let's say lah kan. Contoh, semestinya jawapan akhir pecahan kita kena kecilkan nilai 2/3. Okay, ini cara 1. Kalau bahagi. Kejap cikgu nak. Okay, macam ni. Cikgu harap kamu faham lah apa cikgu tulis ni. Okay, and then kalau cara kedua nak buat macam mana? Okay, soalan yang sama. 1/2 bahagi 3/4 sama dengan. Okay, yang ini tak payah tukar operasi lah. Kita straightforward. Tapi kita akan guna cara darab silang. Maksudnya kita akan buat cross multiplication. Okay. Jadi macam mana nak buat? Cara ni ialah. Okay. So, 4 di bawah ini, di bahagian kanan bawah, cikgu akan cross darab dengan 1. Kejap. Yes. 4 ni cikgu akan cross darab dengan 1. Cikgu akan dapat jawapan 4. Untuk bahagian atas. Per 2 ni, 3 ni cikgu akan cross darab dengan 2. Cikgu dapat 6. Basically dia darab je lah secara cross, cara bersilang. Masih akan dapat jawapan yang sama, 4 dengan 6. Okay. Alright, siapa nak pergi tandas, boleh terus pergi tau. Tak perlu minta izin pun. Okay. So, apa ni? Okay, cara kedua kita buat cross multiplication atau darab silang. Dapat jawapan 4/6. Jawapan memang kekal sama je lah. Sebab soalan sama kan. Method sahaja yang berbeza. Okay. Jadi, mungkinlah ada sesak kat sini yang dah biasa, contoh, dah biasa guna cross multiplication dan kamu guna cross multiplication.
Atau dah biasa guna cara satu, then buat cara satu. Tapi kalau cikgu sendiri, cikgu lebih suka buat cara nombor satu. Sebab kalau contoh soalan nombor dua, cikgu faham, mungkin kamu faham kena buat cross multiplication, kena buat macam butterfly, buat X. Tapi mungkin boleh jadi kamu tersalah tulis jawapan, kamu terbalik kedudukan tulis jawapan. Maksudnya, mungkin boleh jadi kamu tersilap tulis sebab kamu cross kan. Cross tu dia boleh jadi dua arah. Jadi kemungkinan lah, cikgu tak pastilah. Tapi boleh jadi kamu akan tersalah tulis. Mungkin kan kamu buat 3 darab 2 dulu, kamu tulis 6 ke atas. Lepas tu baru kamu selesaikan 4 darab dengan 1. Kamu dapat 4. Boleh jadi kamu tulis 6/4. Boleh jadi. Sebab apa? Sebab kamu tersilap kedudukan atau kamu tersilap steps je. Cross dah betul tapi penulisan jawapan akhir darab tu atas dengan bawah kamu terbalik. Bila dah terbalik, jawapan dah salah. So that's why cikgu tak galakkan guna cross multiplication lah untuk soalan bahagi pecahan. Tapi kalau kamu dah biasa, kamu dah very pro in this method number 2, buat je lah, tak ada siapa halang. Okay, tak ada siapa halang. Tapi kalau cikgu suka guna nombor 1. Nombor 1 lagi straightforward, lagi senang. Even though dua-dua jawapan yang sama. Okay, so 2 cara. Tapi cikgu tak pastilah kalau ada cara ketiga. Setakat ni cikgu tahu ada 2 cara sajalah. Kalau kamu ada cara tersendiri, mungkin cikgu kat sekolah ada cara berbeza, mengajar guna cara berbeza, dan follow saja yang dekat sekolah. Ikut keselesaan masing-masing. Tak ada paksaan. Okay, so ini basic steps ataupun cara yang perlu kita ataupun perlu kamu tahu untuk tambah tolak darab bagi untuk pecahan. Ini cara dia. Okay, so kita tengok contoh nombor 1. Okay, sebelum kita tengok contoh nombor 1, ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh tanya. Ada yang tak faham atau perlukan cikgu ulang lagi sekali mana-mana bahagian? Cikgu, Yes. kenapa nak cara satu tu tak potong? Yang mana? Yang cara satu tak potong 2 dengan 4 tu. 2 dengan 4. Ha, Okey. Okey. Cara tu pun boleh. Cara itu pun boleh. Okey. So, kita namakan sebagai cara ketiga. Okey. Potong tu boleh tapi tak semua soalan boleh kita potong. Kebetulan soalan ni boleh kan? Tapi okey. Bolehlah kita tambah satu lagi. Okey. Ada kawan kamu cakap kenapa 1/2? Mana yang potong? Oh, ni ke? Yang ni Maksud kamu permudahkan ke? ha. Okey. Oh, okey. Alright, pemudah. Pemudah bukan cara 3 lah. Pemudah tu maksudnya daripada dapat 4/6, direct dapat 2/3. Okey, maksudnya 4 dan 2 ini kita boleh simplify terus. Kan? Terus dapat 2/3. Boleh saja pun boleh. Tapi yang ini cikgu tunjuk nak memberi gambaran cara satu tu kita boleh selesaikan guna operasi darab. Then from there you can just direct lah. Betul je. Itu adalah kita panggil macam shortcut lah juga untuk simplification. Okay, thank you for the highlights. Alright, then cikgu rasa nothing much kot kat sini kan. Nothing much. So, kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu rasa kita boleh try tengok nombor 1. Okay, cikgu padam. Kita tengok nombor 1. Okay, nombor 1. Okay, kita ada 1/4. We have a mixed number.
So, obviously, lebih mudah kita tukar dia menjadi improper fraction ataupun pecahan tidak wajar. 1/4 jadi berapa? Anyone bagi tahu? 1/4 ni sama dengan berapa? 5/4. 5/4. Yes, betul. 1/4 ialah 5/4. Ini basic Cikgu rasa cikgu tak perlu nak terangkan kot macam mana boleh dapat 5/4. Sangat basic untuk pecahan. Ataupun, okay lah, cikgu just go through lah 5/4 tu adalah apabila kita ada 4, kita darab dengan 1, kita tambah dengan 1 di atas. 4 darab 1, 4. 4 tambah 1, 5. So, dapatlah 5. 4 kat bawah penyebut, you just copy back lah from the question. So, kita ada per 4 dan per 4 lah kita punya jawapan. Pecahan tidak wajar. So, kita dah tukar jadi 5/4. So, means that you can write 5/4 plus 1/3 multiply 3/4. Then, you need to solve the multiplication first. Kena buat darab dulu. Tak boleh tambah. So, selesai macam biasa. So, from here, you just do darab atas-atas, darab bawah dengan bawah. So, you have 5/4 plus 3/12. Lepas tu, buat tambah pecahan macam biasa. 4 dengan 12 ni tak sama penyebut dan kita samakan. 4 kena ikut jadi 12 dan dia boleh jadi 12. 4 boleh jadi 12 dengan dia darab 3. Atas pun kena darab 3. Jangan lupa. Then, kamu akan dapat 15/12 tambah 3/12. Ataupun ada orang dia suka kalau penyebut bawah tu dah sama, dia suka tulis macam terus panjang. 15 tambah 3, bawah tu dia terus tulis sekali je per 12. Pun boleh, tak ada masalah. Okay. Dan kamu akan dapat jawapan 18/12. So, is this the final answer? 18/12? No. Anyone? Why? No. Sebab pecahan tak wajar. Okay. So, nak tukar jadi apa? Darab 2. Okay, apa jawapan akhir? 9/7. Okay, maksudnya kamu kecilkan dengan bahagi. Macam mana boleh 9/7? 9/6. 9/6. Okay, 9/6. Yes, kamu boleh simplify dahulu dengan guna sifir 2. 18 bagi 2, 12 bagi 2. Dapat 9/6. Ya ke? 3/2. 3/2. Kalau 3/2, kita boleh guna sifir 6. So sebenarnya boleh guna sifir 6 terus. Tapi let's say kamu macam tak tahu nak kecil guna sifir apa kan? Kamu boleh start kecil lah. Maksudnya kamu start sifir 2. Lepas tu tengok macam boleh kecil lagi. Kamu buatlah sampai habis. Tapi kalau kita direct, kita boleh guna sifir 6 terus. So dapatlah 3/2. Sekejap 3/2. Kita boleh kecilkan terus dengan sifir 6. Okay, 3/2 ataupun kalau... 1/2. Yes, 1/2. Ataupun mungkin dalam soalan tu dia kata tukar semula ke dalam mixed number. Tukar balik dalam bentuk pecahan, tukar balik dalam nombor bercampur. Dan tukarlah dalam 1/2. Kalau tak pun 3/2 pun boleh diterima, tak ada masalah as long as jawapan pecahan kamu dalam bentuk terkecil.
Okey, itu untuk soalan nombor 1. Okey, alang-alang tu kita tengok nombor 3 terus dekat bawah dia. Okey, soalan nombor 3, 5/6 darab dalam kurungan -2/7 tolak 4/7. Maksudnya, kita perlu selesaikan yang dalam tanda kurungan dahulu sebelum kita darab. So, kita selesaikan -2/7 tolak 4/7. So, cikgu tulis side kat tepi ni -2/7 tolak 4/7. Kita ada simbol tolak dan tolak, negatif dan negatif, meaning that kita perlu buat operasi tambah. Sebab dua simbol yang sama. So, kalau simbol sama, kita selesai dengan tambah. So, maksudnya 2/7 tambah 4/7. So, soalan ni very straightforward sebab penyebut dia dah sama, iaitu penyebut 7. So, tak payahlah kita pening kepala nak tukar penyebut. So, 2 tambah 4 dapat 6/7. Jangan lupa per 7. Kemudian simbol dia nak ikut yang mana, kita akan tulis negatif lah sebab dua-dua dia dah negatif kan. Tapi kalau ikutkan, kita kena ikut simbol nombor terbesar, iaitu kita kena ikut sebenarnya 4/7. Negatif, simbol negatif pada 4/7. So, dalam kurungan tu jawapan dia -6/7. Baru kita akan gabungkanlah dengan operasi darab. So, obviously kita ada darab dengan -6/7. So, jawapan akhir kita mesti ada negatif juga. Okay, sebab ini operasi darab. So, atas darab atas, bawah darab bawah. Straightforward sahaja. 5 darab 6 dapat 30. 6 darab 7 kita dapat 42. Ini ke jawapan akhir. Ini ke jawapan akhir dia nombor 3. Boleh kecilkan. 5/7. Yes. Kita kecilkan. Kita kecilkan dapat 5/7. Negatif 5/7. Negatif 5/7. So, kita boleh guna sifir 6. Yes, betul. Kita guna sifir 6. Kita bahagi 30 dengan 6. Kita bahagi 42 dengan 6. Dapatlah negatif 5/7. So, negatif 5/7 is like the simplest form. Dia memang dah paling kecil lah. 5/7 ni dah tak boleh dipermudahkan dan kita tak boleh tukar dia menjadi, sebab dia bukan nombor bercampur. So, itulah jawapan akhir. Okay, any question you want to ask? Especially untuk pecahan lah. Ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, if there's no question, Cikgu padam. Okay, kalau tak sempat, okay, let's say kalau ada yang tak sempat nak salin, boleh bagi tahu tak sempat. Kamu kena bagi tahu cikgu lah kalau kamu tak sempat salin. Kalau tak, cikgu anggap semua dah sempat salin. Okay, sekejap kita tengok pada next one. Okay. Okay, untuk soalan 2 dengan 4 buat sendiri ya, buat sendiri. Kita tengok pada perpuluhan pula lah. Okay. Kita tengok pada 1.4, perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Kejap cikgu rasa macam cikgu tak ada jawapan lah untuk soalan tadi. Kejap. Pecahan.
Okey, ya. Soalan tadi, okey, cikgu ada jawapan akhir. Okay. You just jot down the answer lah, the final answer ya. Untuk soalan nombor 2, jawapan akhir dia adalah 22/15. Jawapan nombor 4 ialah -1/8. Negatif. Yes. Ini jawapan yang cikgu ada lah. Tapi let's say kamu kira dan kamu dapat jawapan lain. Kamu boleh bagi tahu cikgu lah. Nanti cikgu double check balik. Tapi ini jawapan akhir yang cikgu ada. Okay, kadang-kadang soal jawapan buku ni salah lah. Boleh jadi dia salah. Atau dia tersalah type ke kan. Boleh jadi ada je jawapan akhir yang salah. So, kalau kamu dah yakin dengan jawapan kamu dan kamu rasa jawapan yang cikgu bagi ni salah, kamu boleh bagi tahu nanti. Nanti cikgu semak dan cikgu akan betulkanlah jawapan akhir tersebut. Okay, kita tengok pada perpuluhan pula. Kita try buat satu soalan perpuluhan dan kita masuk kepada mixed operation. Yang ini kita try soalan nombor 2 lah. Soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Kita ada negatif 6,5 tambah 14,7 bahagi dalam kurungan negatif 1,4. So, ini konsep board math juga. Kita ada tambah, bahagi. Operasi yang terlibat ialah tambah dan bahagi saja. Negatif-negatif tu bukan operasi tolak. Dia adalah tanda negatif. Dia bukan operasi. Kamu kena faham perbezaan tanda dan juga operasi. So, dalam konsep board math, kita kena buat bahagi dahulu. Bermaksud, 14,7 kamu kena bahagi dengan negatif 1,4. So, kalau kata tak boleh nak guna calculator kan. Kalau cikgu kata tak boleh kan. So, kamu buatlah bentuk lazim bahagi. Pastilah buat bentuk lazim bahagi. So, let's say cikgu guna bentuk lazim bahagi yang basic yang macam kamu selalu buat masa sekolah rendah. Negatif. Okay. Disebabkan kita bahagi dengan nombor yang negatif, so semestinya jawapan bahagi kamu tu akan dapat negatif. So, negatif ni kan. So, untuk dalam operasi ini, 14,7 negatif 1,4. So, obviously jawapan akhir kamu akan terus ada negatif lah. Terus saja negatif. So, sekarang kita just fokus kepada sifir 1,4. So, daripada 14,7, kita bahagi dengan 1,4. So, ini konsep kalau tak ada kalkulator. So, kamu just, kalau tak boleh nak congak, kamu buatlah senarai sifir 1,4. Try je lah buat kan. Buat je lah buat. Buatlah sampailah kamu dapat seperti yang kamu mahu, iaitu 14,7. Okay, so let's say cikgu rasa dia akan sampai kepada 10. 1,4 darab dengan 10. Kita akan dapat 14. Okay, so uh, negatif. So 14, saya dapat 14, cikgu bagi. Lepas tu bawa nombor 7 ke bawah. So, okay, maksudnya cikgu kena sambung. 2,8, lepas tu tambah lagi 1,4, kita dapat 4 point, berapa? 4,2. Lepas tu kita dapat 5,6.
Lepas tu kita dapat 6.0. Apa? Lepas tu kita ada 245. Betul ke cikgu? Ke cikgu salah? Oh, salah. 7. 7.0. So, dapat 7.0 adalah apabila 1.4 ni darab 5. So, maksudnya titik perpuluhan dan kita ada 5. Bermaksud 14.7 bahagi negatif 1.4 dapat jawapan, taklah ni 10 patutnya. Negatif 10.5. Negatif 10.5. Okey, ini kalau kita buat secara manual, secara bentuk lazim. Okey, bermaksud, okey, bermaksud kalau kita tulis balik negatif 6.5, kita akan tolak dengan 10.5. Bahagi ini dah tiada. Bahagian ini dah diselesaikan dengan operasi bahagi dapat negatif 10.5. Okay, ataupun, yalah betul lah. Dan kita kan ada operasi tambah. Sebenarnya dia tambah lah. Tambah Sekejap, cikgu kena betulkan sikit. Takut ada yang confuse. Takut ada yang tertanya kenapa tak ada tambah. Okey, sebenarnya ada tambah dengan jawapan hasil bahagi kita iaitu negatif 10.5. Okey, so negatif 6.5 tambah negatif 10.5. Eventually, positif dengan negatif ini dua simbol yang berbeza. So, bila dua simbol yang berbeza, kita boleh just tukar dia menjadi simbol negatif. So, that's why negatif 6.5 tolak 10.5. Okay. So, kita kena selesaikan guna operasi apa? Kita kena selesaikan guna operasi tambah. Kenapa tambah? Sebab kita ada negatif dengan negatif. Dua simbol yang berbeza. Dua simbol yang sama. So, kita kena tambah. So, 6.5 tambah 10.5. Okay, let's say kamu tak boleh congak dalam kepala. Buatlah bentuk lazim. 6.5 tambah 10.5. Dapat 17. Okay, maksudnya hasil tambah dapat 17. Kemudian, akhir sekali kena tengok simbol atau simbol positif atau negatif. Kita kena ikut pada nombor yang terbesar. So, nombor terbesar nombor 10.5. So, depan 10.5 tu ada negative sign. So, kita ambil simbol negatif. Jadi, jawapan nombor 2 ialah negatif 17. Okey, jawapan dia nombor 2, negatif 17. Alright, untuk soalan 1, 3, 4, kita tak sempat nak bincang. So, cikgu bagi jawapan akhir saja. Jawapan akhir yang cikgu ada untuk soalan nombor 1 ialah negatif 68.52. Nombor 3, jawapan akhir cikgu ada negatif 46.44. Number 4 is negative 7.7.
Okay, sama juga cikgu cakap, kalau kamu buat, kamu dapat lain dan kamu yakin jawapan kamu tu betul, bagi tahu cikgu, nanti cikgu semak dan cikgu akan betulkan jawapan buku ni lah. Jawapan ni. Okay. Ada apa soalan ke untuk perpuluhan? Okay, kalau tak ada, kita try tengok soalan gabungan jenis nombor. So basically walaupun title dia 1.5 nombor nisbah rational number, sebenarnya dia adalah benda yang sama macam kita buat tadi. Dia gabungkan nombor bulat, nombor pecahan, nombor perpuluhan. Dia gabungkan semuanya dalam operasi tambah tolak darab bahagi dalam tanda positif dan negatif. So basically, kalau kamu boleh buat dan kamu boleh faham daripada nombor integer, nombor pecahan, nombor perpuluhan, then kamu boleh buatlah soalan kalau kita mix everything. So ini kita just gabungkan semua benda sahaja. Alright. So, kita tengok soalan nombor 1 lah. Kita tengok nombor 1. Okay. This one, cikgu nak semuanya try buat tanpa guna calculator. Konsepnya kita tidak guna calculator ya. Dekat sini nombor 1, cikgu bagi masa 1 minit. Boleh tak 1 minit semuanya buat? Siapa ada jawapan boleh share, boleh beritahu cikgu. Cikgu, soalan nombor berapa ya? Nombor 1. Okey, semua buat nombor 1 ya. Cikgu, Ya. jawapan tu nak kena dalam pecahan ke perpuluhan? Mana-mana boleh. Tapi cikgu rasa lebih sesuai dalam pecahan kot. 5/14. 5/14. Okey, ada yang dapat jawapan lain? Ingat cikgu nak kamu buat tanpa kalkulator. Kalau kalkulator cikgu betul boleh dapat jawapan. Sekejap cikgu check betul ke? Right. Okey, selalunya kan soalan macam ini, kalau keluar exam, dia adalah soalan dalam kertas 2 lah, soalan subjektif. So, kalau soalan subjektif, let's say kamu tak tahu nak buat. So, kamu tekan kalkulator. Okay, let's say lah kamu tekan kalkulator, kamu terus dapat jawapan yang kamu bagi dengan yakinnya 5/14. Soalan subjektif atau soalan dalam kertas 2,
dia ada markah pengiraan, markah untuk jalan kira. So, let's say lah soalan ini dia ada 3 markah. Contoh, 3 markah. Kalau kamu bagi jawapan akhir, kamu hanya dapat 1 markah sahaja. Tapi mungkin tak dapat markah. Sebab kamu tak ada jalan kira. So, selalunya soalan macam ni, dia mungkin bagi arahan kata. Selesaikan tanpa menggunakan kalkulator. Contoh kan. Cikgu pernah jumpa soalan macam tu. So, mungkin kalau cikgu kamu yang menyimak, dia nampak dia jawapan akhir tanpa jalan kira, mungkin dia tak akan bagi markah. Kalau dia kesian pun dia bagi markah 1 je. Atau mungkin dia bagi setengah, 1/2 markah, 0.5 markah. Sebab dia tahu pelajar guna kalkulator. Kan? Mungkin untuk soalan ni dia tahu pelajar guna kalkulator walaupun tak boleh guna kalkulator. Jadi sebab itu kamu kena tahu macam mana nak tulis jalan kira, nak dapatkan jawapan akhir. Kalkulator hanya boleh diguna, bukan boleh diguna, maksudnya digalakkan guna untuk menyemak jawapan saja. Okey, so jawapannya 5/14. So kita semak macam mana nak dapat 5/14. Okay, so kita guna konsep BODMAS, kita ada operasi tambah, kita ada darab. Negatif di hadapan ni bukanlah operasi, itu adalah tanda untuk nombor negatif 0.5. So, negatif itu tidak dikira sebagai operasi. Operasi tu selalunya duduk tengah-tengah di antara nombor-nombor. So, kita ada tambah dan darab sahaja. Jadi, kalau ikut rules of BODMAS, we need to start with multiplication. Kita kena darab dahulu. 3/4 dan kita darab dengan 1/7. Okay. So, let's say cikgu salin dulu daripada negatif 0.5. Tambah. Mungkin kita boleh buat tanda kurungan atau kalau tak nak buat pun tak apa, tak ada masalah. So, let's say cikgu tulis tanda kurungan lah. Let's say cikgu just nak asingkan sahaja. So, 3/4 darab 1/7 kita tukar kepada kepada pecahan wajar. Proper fraction dia akan jadi 8/7. Okay. Disebabkan ini adalah operasi darab. So, very direct lah. Atas darab atas, bawah darab bawah. Okay. Lepas tu mungkin lah. Then from here cikgu start macam tukar perpuluhan tu menjadi pecahan. Sebab cikgu rasa kita boleh dapat jawapan akhir dalam bentuk pecahan. So, negatif 0.5 kita tukar kepada negatif 1/2. Ataupun mungkin ada yang guna negatif 5/10. Boleh je, tak ada masalah. Boleh je. Okay, so cikgu tambah 3 darab 8. Dapat 8, 6, 24. 4 darab 7, 7, 14, 21, 28. So, dapat 24/28 hasil daripada darab pecahan tersebut. Okay, lepas tu, kita akan tengok pula kita ada negatif positif. Dua simbol yang berbeza. So, maksudnya kita kena guna tolak. Kita kena cari perbezaan di antara dua pecahan inilah. Kita kena tolak. So, kita kena samakan dahulu penyebut. 2 dengan 28. So, maksudnya 2 ni boleh jadi 28. Darab dengan 14. Kita ada negatif 14 per 14, 28 tambah 24/28. So, hasil tolak kita dapat 10/28. Okay, so hasil tolak dapat 10/28. Dan kita kena ikut operasi ataupun tanda pada 24/28 ni lah sebab dia yang terbesar. So, tanda di hadapan dia ialah positif.
So, jawapan kita ialah positif 10/28. Itu jawapan akhir. Tapi kita boleh permudahkan jawapan akhir dengan kita bahagi dengan sifir 2. 10 bahagi 2, 28 bahagi 2. Dapatlah 5/14. Jawapan akhir dan jawapan yang telah dipermudahkan. Okay, so itu jawapan dia. Okay, then untuk soalan 2, 3, 4, kita tak sempat nak bincang. Cikgu bagi jawapan akhir saja. Kamu boleh dapatkan, kamu try dahulu. Nombor 2, jawapan akhir yang cikgu ada ialah negatif 2.6. Nombor 3, jawapan akhir ialah negatif 10.9. And for number 4, I have 3.26. Sama juga. Jawapan akhir ni, kalau rasa salah, kalau kamu ada jawapan lain, kamu bagi tahu cikgu, nanti cikgu semak. Okay, siapa-siapa ada soalan untuk soalan nombor 1 or especially untuk mix numbers ni lah. Kita ada macam-macam nombor, kita selesaikan dengan operasi tambah tolak darab bahagi, especially melibatkan nombor negatif. Ada apa soalan? Okay. Tak ada soalan kot. Cikgu rasa semua tak ada soalan. Okay, kalau tak ada soalan. Okay. Cikgu padam Okay, kita tengok seterusnya kita ada apa. Okay, yang ini cikgu ada sediakan atau kongsikan 3 soalan. Kata silap cikgu, 3 soalan. Yes, 3 soalan penyelesaian masalah. Ataupun ini konsep macam kita mengaplikasikan apa yang kita belajar secara asas dalam soalan berkonsepkan situasi. So ini kalau kamu masuk sekolah rendah, kamu gunakan latihan ini dalam bahagian soalan penyelesaian masalah. Problem solving. Soalan penyelesaian masalah ini dia macam berikan situasi, jalan cerita, ayat yang agak panjang, berperenggan untuk pelajar kena pasti dahulu soalan tu dia suruh kita buat apa. Jadi dia tak ada ayat matematik. Dia tak bagi tahu nak guna operasi darab ke tambah tolak darab apa semua dia tak bagi tahu. Kita yang atau kamu yang kena tahu, kena fikirkan nak buat apa. So soalan ini semestinya dia perlukan pemahaman lah daripada pembacaan. Apa yang kamu baca soalan ini kamu kena faham lah maksud dia apa. Contoh perkataan yang kita selalu guna dalam tajuk integer melibatkan nombor positif dan negatif ialah perkataan keuntungan, kerugian. Contoh ini dari segi kewangan. Keuntungan, in English kita panggil profit. Kalau kita ada kerugian, we have a loss, suffer a loss. So, kalau keuntungan, maksudnya kita dapat duit lagi banyak. Kita dapat extra. So, kalau untung, nombor dia dalam positif. Kalau rugi, maksudnya kita hilang duit. Kuranglah duit kita. So, kalau kurang duit, maksudnya nombor dalam negatif. Itu konsep penggunaan perkataan. Sebab dia tak straightforward bagi tahu positif negatif kan. So, kamu kena tahulah perkataan keuntungan, kerugian. Ataupun contoh lain kan. Contoh lain. Contoh dari segi temperature or suhu. Kalau kat sini dengan jelas lah kita nampak negatif apa semua ni kan. Kalau menurun, maksudnya nombor dia negatif. Suhu menurun, maksudnya suhu makin sejuk. So, suhu dia akan jadi makin ke arah negatif.
Kalau suhu meningkat, nombor makin besar, so dia akan jadi positif. So, kita akan jadi lebih panas, rasa lagi panas. So, ini tentang suhu. Kalau ini soalan tentang duit juga. Kalau untung ke apa semualah, tambah tolak. Ataupun contoh lagi, positif negatif kalau mengikut ketinggian bangunan. Contoh kalau contohlah kalau kita turun bawah daripada satu bangunan, nombor negatif. Kalau kita naik daripada satu bangunan tingkat lagi tinggi, nombor dia positif. Okay. So itu semua cikgu yakin cikgu kat sekolah ada bagi tahulah tentang latihan macam itu. So untuk 3 soalan ni kita pun tak sempat nak bincang, tapi cikgu ada tulis jawapan akhir dekat bawah kalau perasan. Ini kamu boleh try jawab dan kalau boleh dapatkan jawapan yang sama lah macam yang cikgu tulis. Okay, macam cikgu katalah kalau kita bincang semua soalan tajuk satu memang tak sempat. Memang tak cukup untuk 5 hari kelas. Sebab kita ada 5 hari saja dan cikgu cuba untuk terangkan secara asas atau basic untuk 4 tajuk. So tajuk satu ni cikgu tak nak terlalu lama sebab cikgu yakin semua dah ada basic sedikit di sekolah. Kita fokus lebih kepada tajuk yang di hadapan lah. So, untuk hari ini, cikgu anggap kita dah selesai untuk tajuk satu. Tapi later on, kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanyalah. Tak ada masalah. So, untuk esok hari Isnin, esok kalau kita pukul 9, kita akan masuk tajuk 2, faktor dan gandaan, factors and multiples. Okay, itu planning kita. Alright, so kita ada dalam 7 minit. So, kita tak ada masa yang lama. So, setiap kali kelas memang cikgu try untuk berikan kamu satu quiz. Dan hari ini cikgu rasa kita ada masa yang tidak lama dalam 5 minit macam tu. Sebab cikgu tak boleh extend kelas sebab cikgu ada kelas lain lepas ni. Pukul 10.20 cikgu ada kelas lain. So, cikgu akan bagi kamu satu quiz yang very very simple. Uh, Mungkin sesuatu yang tidak perlukan pengiraan lah kot kan. Sekejap cikgu tengok dulu. Cikgu ada 2 sebenarnya nak bagi. Tapi cikgu tak sempat nak bagi 2. Cikgu bagi 1 je. Kejap bagi cikgu masa untuk cikgu salin link tersebut. Ya, okey jap. Cikgu bagi satu yang simple lah. Cikgu bagi satu quiz yang very basic, tidak melibatkan pengiraan pun. Hanya perlu kamu kelaskan saja nombor integer dan nombor bukan integer. Kejap Kalau cikgu dah share link dalam chat room, cikgu bagi tahu. Okay, untuk ini kita akan gunakan word wall. Sebab word wall ni dia konsep very simple. Bila kamu tekan link, kamu dah boleh terus jawab. Tidak perlu cikgu untuk tekan start. Okay, cikgu dah share link word wall dalam chat room. Kamu tekan link tersebut and make sure tulis nama sebenar lah. Jangan letak nama glamour. Nanti cikgu tak kenal nama glamour tu siapa. Okay, so terus boleh jawab lah. Dah siap. Cikgu akan semak lah. Cikgu akan tengok siapa yang dah hantar ke, belum hantar ke dan sebagainya. Semua kena try jawab online quiz ni. Senang saja, tak susah pun.
Okey, kita dah ada 8 orang yang dah siap. Cikgu tunggu lagi 13. Ya, saya dah siap. Okey, sekarang kita ada 12. Kita tunggu lagi seorang. Siapa yang tak ada lagi? Okey, ada tak yang nama dia tak ada kat sini tapi dia dah hantar? Okey, yang ada sekarang ni Intan, Irdina, Amar, Zalika, Hanis, Izyara. Macam mana sebut? Izyara, Rania, Syazia, Aisyah, Azalia, Hurun, Ain dan juga Amin. Ada ke yang dah hantar tapi nama dia tak ada dalam ini? Okey, cukup dah 13. Alright, so overall, I think everyone can do a good job untuk classifications of integers. Semuanya cikgu rasa boleh buat. Boleh bezakan integer dan bukan integer. Sebab penting tau integer dan bukan integer tu. Kamu kena tahulah yang mana satu ya, yang mana satu bukan. Okay, so that's why cikgu bagikan kuis yang simple sahajalah untuk kamu ulang kaji dari segi integer atau bukan integer. Alright, so kita dah habis masa 10-15 minit. Jadi cikgu minta semuanya untuk buka kamera untuk cikgu ambil gambar sebagai attendance. Cikgu lupa nak bagi tahu tadi. Untuk kelas, grouping pada hujung kelas kita akan ambil gambar sebagai attendance, sebagai kehadiran. So cikgu minta lah, semua get ready ya, buka kamera, especially girls lah, perempuan kan. Girls kena pakai tudung. So make sure dah ready dengan tudung. Dah ready untuk bergambar. So Aisyah dengan Amin, boleh buka kamera tak? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, Aisyah mana Aisyah? Okay, alright. No problem Kalau rosak, tak boleh nak buat apalah rosak kan. Okay.